wabarakatuh. Kembali lagi kepada Tim Channel. Hari ni aku nak buat konten lagi. Aku tengok mukbang. Cuma mukbang kita bukan yang mukbang yang belum sebelum tu. Mukbang kita hanya satu je, boba yang aku mukbang kali kedua tu kan. Tu nak mukbang boba kan. Tak ada, aku bosan dah nak mukbang. Jajan tak ada. Baik kawan buat aku sini. Aku nak mukbang tapi jajan tak ada. So ada je ni. So kita habiskan boba ni. Bismillah. Boba ni kalau tak ada ais, dia akan melekat kat gigi. Senanglah nak angkat dulu. Tak adalah susah macam kopok tang-tang tu. Cuba minum mukbang kali ketiga. Konten aku kalau aku bosan lah. Kalau aku bosan. Aku ni jenis senang bosan tau. Memang senang bosan. Jadi aku nak minum lagi. Dia takkan nak sampai habis kot. Memang aku pergi tanya nanti kan, buang air kecil. Topi aku. Dah. Korang jangan minum boba banyak selalu tau. Boba ni tak bagus tapi tak boleh minum selalu. Minum selalu dah tak jadi bagus dah. Dia tak bagus dah. So aku nak minum air ni. Kalau aku minum sampai habis ni tak kenanya nak buang air kecil. Hanya wawal. Dari hitam ni boba ni. Boba. Tak tahu lah boba ni buat dari apa. Boba tak tahu. Aku main makan je. Asalkan benda tu halal. Tak halal lah, tak apa lah. Makan apa pun, tapi yang halal lah. Jangan makan yang tak halal. Apa nak sebut benda tu. Sedap tau air. Air sedap. Cuma boba tu bila kita tak masuk tak, bila ais tu tak ada, boba rasa lembik. Tak ada lembik macam jadi burger tu. Tak ada je. Sedap je. Habis ni memang aku malas. Nak habis memang aku malas. Sebab apa? Tak dapat air. Nak dapat boba. Dah.
Buat aku macam tak boleh kontrol je ni. Kontrol. Tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol. Sampai aku apa kata? Kita minum sampai pakai dulu. Yelah malu lah rambut pendek. Rambut pendek memang susah lah nak kontrol. Kalau rambut panjang yang 10 ni memang senang lah nak kontrol. Nasib baik tak jatuh. Jatuh dekat peha je. Nak buat apa Kau rasa bosan tak? Aku lagi bosan tau. Weh, nak tak? Korang nak tak kalau aku buat konten sambil pakai topi yang itu? Kau nak tak? Kalau nak, komen. Kalau banyak nak tu, aku pakai. Mana pakai? Aku pakai. Abaikan semua kat sini. Abaikan. Mak aku suruh jemur tu. Okey, mak aku, kakak aku, adik ketiga, adik keempat nak kebalik dah, nak on the way ke sini. Dan nanti tengoklah aku akan buat konten ke tak dengan 3 dengan 4 tu. Kalau ke 3 dengan 4 nak sulu, aku nak nombor. Sebab tu masa dah care sikit. Kalau aku minum ni dapat boba je tak boleh kan. Ni aku beli kat mall. Ni lah aku beli kat mall. Aku bukan beli yang kat kedai-kedai yang bukan dalam mall. Ni aku beli dalam mall. Aku beli, patut aku beli besar sikit ni. Aku minum sampai sini je. Nanti boleh aku mukbang. Tak ada lah kali ni. Mungkin sampai sini habis. Sampai situ je konten kita habis. So, kau nak nampak macam lain. Macam lain. Sebab apa? Ayah aku suruh tolak sikit pergi hujung meja ni. Ada bucu-bucu meja ni. Tolak sikit supaya tak nampak baju yang dekat sini. Ni nampak sikit ni. Nampak sikit kan? Nampak sikit kan ni? Baik kan? Nanti mana tahu nanti aku ubah almari yang warna coklat ni. Aku ubah letak tempat asal balik. Cuma yang ini aku tak tahu letak mana. Tak apalah, hantarlah. Nanti kot. Vlog aku ni bukan lama sangat. Tak boleh lama. Aku kata tak boleh lama. Kalau lama-lama nanti kalau YouTube minta Aku cakap apa tadi? Abaikan yang tadi tu. Abaikan yang tadi aku cakap minta tu. Dah lupa dah minta apa tadi. Otak aku rasa nak minum bobo. Terus minta hilang lah. Ini kata suka dia. Minum bobo boleh. Malang ni dapat bobo aja. Okeylah, nak tamatkan video kat sini je. Okeylah guys, sampai sini dulu konten kita. Kalau ada yang terkasar bahasa, tersilap konten atau tersalah minum ke, tersalah apa-apa lah, salah apa-apa, aku minta maaf. Sebab apa aku first buat konten tu. Bye bye.